satu bahan yang agak menarik lah ya. Oh, yang pasal rakaman dashcam taksi kat Jepun tu kan? Betul. Dan yang penting, lokasinya. Ia dirakam dekat kawasan pusat bandar yang era teruk kena masa gempa bumi dan tsunami 2011 dulu. Ya. Tragedi besar tu. Jadi misi kita hari ni, kita nak bedah siasat sikit lah butiran dalam rakaman ni. Nak cuba faham kenapa ia jadi perhatian, apa maknanya semua ni. Jom kita mula. Okey. Tapi sebelum tu, penting kita ingat konteks dia. Bencana 2011 tu. Bukan calang-calang, ribuan nyawa hilang. Betul. Kesan trauma dia tu, psikologi, emosi, memang masih kuat kat kawasan tu. Jadi apa yang kita nampak dalam video ni, kena letak dalam bingkai tu lah. Tepat sekali. Okey. Dalam video tu kan, mula-mula lagi dah rasa pelik sikit. Kita dengar pemandu teksi tu macam tengah bercakap. Bercakap dengan penumpang. Macam itulah bunyinya. Seolah-olah ada orang baru masuk teksi dia. Tapi, bila kamera tunjuk tempat duduk penumpang, kosong. Tak ada sesiapa pun. Aik, jadi dia cakap dengan siapa? Itulah pasal. Dia cakap seorang-seorang ke, penat sangat ke. Tapi, lepas teksi tu jalan, lagi jadi pelik. Apa jadi? Dekat tempat duduk belakang, antara dua kerusi depan tu kan, ada macam bayang-bayang mula terbentuk. Macam lembaga lah. Lembaga? Maksudnya jelas ke? Mula-mula tu kabur je. Macam asap sikit. Tapi dia tak statik. Lama-lama, lembaga tu macam makin pejal. Makin nampak bentuk. Wah, okey, ini dah lain macam ni.